B40 dan penerima STR 2025 yang layak sebenarnya boleh menerima bantuan e-wallet antara RM50 hingga RM200 sebulan yang terus dimasukkan ke dalam MyCard. Jika anda penerima STR 2025 dan tersenarai dalam e-Kasih menggunakan MyCard aktif dan kerap membeli barangan keperluan di pasaraya, anda berpotensi layak menerima e-wallet Madani Sara 2025. Program ini diuruskan melalui MyKasih Foundation menggunakan data penerima STR status B40, miskin ataupun miskin tegar dalam e-Kasih. Bantuan e-wallet Madani Sara 2025 yang diberikan khusus kepada isi rumah B40, warga emas dan bujang yang benar-benar terkesan dengan peningkatan kos sara hidup. Bezanya dengan bantuan tunai biasa, kredit ini tidak masuk ke dalam akaun bank. Sebaliknya, ia dimasukkan terus ke dalam chip MyCard anda. MyCard inilah yang digunakan di kaunter khas MyKasih di pasaraya terpilih untuk membeli barangan keperluan seperti makanan asas, barangan dapur dan keperluan kebersihan diri. Apa itu e-wallet Madani Sara 2025? E-wallet Madani Sara 2025 ialah bantuan khas kerajaan dalam bentuk kredit bulanan tanpa tunai. Kredit ini hanya boleh digunakan melalui MyCard di premis yang berdaftar di bawah MyKasih Foundation. Beberapa perkara yang perlu anda tahu berkaitan dengan e-wallet Madani Sara 2025 seperti kredit tidak boleh dikeluarkan di ATM ataupun kaunter bank. Hanya boleh digunakan bagi barangan keperluan asas yang diluluskan. Transaksi dibuat di pasaraya dan kedai yang menyokong sistem MyKasih. Dan kredit yang tidak digunakan dalam bulan tersebut akan luput dan tidak boleh dibawa ke hadapan. Kadar bantuan adalah berbeza mengikut kategori penerima dan status e-Kasih. Jadual tersebut boleh dijadikan rujukan berkaitan dengan e-wallet Madani ini. Secara asasnya, kredit akan dimasukkan ke MyCard sekitar minggu pertama setiap bulan. Jika tidak digunakan, baki bulan tersebut akan hangus. Berikut adalah syarat-syarat kelayakan ringkas berkaitan dengan kelayakan untuk mendapatkan e-wallet Madani Sara 2025. Antara syarat-syarat lazim yang diperlukan adalah seperti penerima STR 2025 dan pernah menerima STR fasa 1, 2, ataupun 3. Tersenarai dalam e-Kasih sebagai miskin dan miskin tegar untuk kadar yang lebih tinggi. Mempunyai MyCard aktif dan chip yang tidak rosak. Dan seterusnya, tiada pertindihan dengan skim e-tunai lain yang disenaraikan dalam garis panduan rasmi. Untuk menyemak kelayakan status secara online adalah: yang pertama, anda boleh semak melalui portal rasmi MyKasih di www.mykasih.com.my. Di sini anda boleh pilih menu dan pautan semakan status program, bantuan dan memasukkan nombor MyCard 12 digit tanpa sengkang. Seterusnya, isikan kod keselamatan yang dipaparkan dan klik butang semak dan tunggu keputusan yang dipaparkan sama ada anda layak ataupun tidak mendapat e-wallet MyKasih Madani 2025 tersebut. Cara yang kedua ialah semak status STR 2025 di portal bantuan tunai. Disebabkan penerima e-wallet Madani Sara 2025 banyak bergantung kepada maklumat STR, anda juga digalakkan untuk menyemak status STR di portal rasmi LHDNM, iaitu bantuantunai.hasil.gov.my. Harus diketahui tidak semua premis runcit menerima e-wallet Madani Sara 2025. Hanya kedai-kedai yang berdaftar di bawah MyKasih sahaja yang dibenarkan secara umum. Antara jenis kedai adalah seperti yang tertera di jadual berikut. Jadual berikut pula adalah barangan-barangan yang boleh dibeli dan tidak boleh dibeli menggunakan kredit e-wallet Madani Sara 2025.
Cara untuk menebus kredit e-wallet Madani Sara 2025 di kaunter. Pergi ke pasaraya ataupun kedai-kedai yang terpilih yang menyertai program MyKasih. Seterusnya pilih barangan keperluan asas mengikut keperluan dan bajet kredit yang anda terima. Di kaunter, maklumkan kepada juruwang bahawa anda mahu gunakan bantuan MyKasih e-wallet Madani melalui MyCard. Seterusnya serahkan MyCard untuk diimbas dan sahkan jumlah pembelian. Masukkan PIN 6 digit MyCard jika diminta. Simpan resit sebagai bukti dan rujukan sekiranya perlu membuat aduan ataupun semakan baki. Itu adalah cara-cara bagaimana anda boleh menggunakan e-wallet Madani Sara 2025. Semoga maklumat ini memberi manfaat untuk anda. Jangan lupa subscribe, like dan share, dan kita jumpa lagi di video yang seterusnya.